Empat pelajar lelaki tingkatan 5 di Melaka tengah jadi perhatian seluruh negara. Mereka disyaki memperkosa seorang pelajar perempuan junior secara bergilir di dalam kelas di sebuah sekolah tapi masih dibenarkan ambil SPM. Kejadian ini berlaku di sekolah di Alor Gajah. Mangsa pelajar perempuan dilaporkan diperlakukan secara tidak senonoh oleh empat pelajar senior di dalam kawasan sekolah. Polis sahkan semua suspek dah ditahan reman 6 hari bawah Seksyen 375B Kanun Kesisaan dan siasatan masih dijalankan. Yang jadi isu besar, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq umum empat pelajar itu masih boleh duduki peperiksaan SPM pada November nanti atas alasan hak pendidikan mereka tetap terpelihara. Tapi ramai netizen dan NGO pertikaikan keputusan itu. Mereka kata walaupun siasatan belum selesai, tindakan bagi kebenaran ambil SPM tak sensitif terhadap mangsa yang masih trauma. Mangsa kini diberi rawatan dan sokongan psikososial, tapi masyarakat risau sebab pelaku seolah-olah diberi ruang sebelum keadilan ditegakkan. Rakyat mula timbulkan persoalan kenapa empat orang ni tidak dibuang saja. Adakah alasan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan itu benar-benar menyebahi nasib mangsa? Korang rasa keputusan benarkan empat pelajar ni ambil SPM ni wajar ke? Atau patut tunggu siasatan selesai dulu demi keadilan dan sensitiviti terhadap mangsa?